3 common problem yang buat bisnes part time kita gagal. Kami dah buat banyak bisnes tau. Okay, bisnes part time. Okay, daripada sekecil-kecil modal sampailah kena buat loan. Dan kebanyakan bisnes yang kami buat gagal. Okay, Alhamdulillah sekarang ni okay. Nak buat 4 angka, 5 angka sebulan tu secara part time. Alhamdulillah mudah. Jadinya daripada pengalaman kami buat banyak-banyak bisnes ni, macam-macam bisnes, ada 3 common problem yang membuatkan bisnes part time kita ni gagal, tak berjaya. Yang pertama, tak ada masa. Kita ni kan bekerja, jadi maksudnya kita akan kurang masa lah untuk berniaga kan. Takkan kita nak bisnes dalam waktu kerja kan. Jadinya, selalunya common problem kita ialah tak banyak masa. Bisnes yang kita buat tu ambil banyak masa kita. Itu adalah common problem yang pertama. Yang kedua, sales banyak tapi untung kecil. Bisnes yang kita buat ni kan, kita kena buat sales yang besar baru nak untung banyak. Tapi kadang-kadang sales besar pun untung kita kecil sebab margin untung kita rendah. Bila margin untung rendah, kita kena buat sales banyak. Kita ni dah lah tak banyak masa. Okay, lepas tu kita kena pula keluarkan banyak tenaga, effort kita untuk buat bisnes tu. Okay. Dan common problem yang ketiga ni memang sangat common pada kita yang memang buat bisnes part time, iaitu tak pandai bisnes. Ramai yang minat bisnes sebenarnya, ramai yang nak tambah kewangan kan, tapi kita tak pandai nak buat bisnes. Jadi bila kita buat bisnes tu, kita tak pandai, kita gagal. Namun begitu, masih ada solusi untuk ketiga-tiga common problem ini dan Kak Mi dah jumpa solusinya. Yes! Kak Mi akan sharekan solusi ini di next video. Jadi sila like, komen dan follow Kak Mi untuk next video. Ramai ke yang nak tahu apa solusinya? Komen nak sekarang.